dah lambat ni. Dah pukul berapa dah lah kelas Cik Uzana. Aduh, nasi aku kena marah ni. Ish. Lambat tu hari tu. Lambat tu. Bila siap? Kenapa awak lambat? Saya terbangun lambat tadi cikgu. Lepas tu saya jalan kaki. Sorry cikgu. Masa bila saya je awak lambat. Masa bila saya boleh dengar awak lambat. Sorry cikgu. Dah masuk di pintu tu. Okey kamu. Ini tempat merdeka dengan tempat merdeka yang lain je. Nampak. Kalau merdeka tak sudah merdeka. Lambat tu kita. Asal kau terlambat? Tak, pagi tadi aku terajak tidur. Jam loceng aku rosak. Lepas tu, mak tiri aku pun dia tak ada kejut aku. Maybe dia busy. Yang kakak aku seorang tu pun dah belajar jauh. Yang lelaki tu macam kau faham lah. Kau tengoklah dia kat sekolah macam mana. Lepas tu kau tengoklah jam aku ni. Dah rosak dah. Dah calar. Bateri pun dah mampus. So maybe aku nak ajak lah bapak aku nak pergi beli jam baru tu. Kat mana aku nak beli jam baru? Ya, ada weh kedai dekat yang famous tu. Oh, boleh lah aku nak pergi tengok kat jam tu sebab Abang dia kau kan ada yes, pandai lah kau ni. Kau memang kawan the best aku. Sebab tu aku sayang kau. Tengok tu adik dia buat apa? Buruk lah dia tu. Jom lah. Dah air. Yakinlah. Wah, sedap kau minum. Main sikit. Wah, sadar amal dia. Kau asal nak marah aku. Air kau yang kau ajar. Asal aku nak kawan dengan dia. Dia tu dah datang lambat. Jam buruk. Dah tengok. Dah, biar dia. Tak apa lah. Jom yuk. Ayah aku tu. Alah nak. Laki aku beli lah. Tak apalah. Ni dalam aku tak apa. Biar je dia. Tak apa. Aku okey dia. It's okay. I benci lah dengan adik you tu. Asal member dia marah I pula. Itu sebenarnya bukan saya sayang. Bapak I pun kalau layan dia. Mak I lagi lah kurang layan dia. Betul lah. Ibu nak dengar dia sikit. Betul lah. Jam pun buruk. Tu lah. Dah, jom lah. I belanja ni. Jom. Ni penatnya hari ni. Abang dah lambat. Tadi adik study kat biasa sekolah tu dengan kawan adik yang mana tu. Abang busy tak? Abang tak busy. Duduk dah sini. Abang nak sembang kejap. Abang dah lama tak sembang. Adik pun nak borak dengan abang. Abang sekarang dah lama dah tak borak dengan adik. Asyik busy je. Awak dah tahu hari ni adik dia marah dengan cikgu sebab datang kelas dia lambat. Sebab mami tak hantar adik pun pergi sekolah. Lepas tu ni jam yang mak dengan abang belikan ni dah rosak. So adiknya nak minta dah abang belikan jam baru ke untuk adik. Boleh ke? Lah, ya ke? Kesian tengok adik. Tak apa. Nanti abang belikan baru ya untuk adik. Lagipun birthday adik kan dah nak dekat. Cuma teringin nak ada jam baru pun. Suara siapa-siapa nama aku kan? Ya, awak kenapa nak tinggi suara dekat nak? Awak biar benar nak minta dulu. Memang betul ke apa yang saya mengadu kat abang? Mami tak kejut saya langsung. Lepas tu time abang yang station, Mami tak hantar saya pergi sekolah pun. Apa kau panggil aku? Mami. Kau tak layak panggil aku Mami. Kau dah ada seorang. Lepas tu kau suruh suami aku ni beli jam baru kau. Kau ingat kau siapa? Kau dengan awak sama je. Awak jaga mulut awak sikit. Awak dah. Mami ni memang kenapa nak sebut pasal abang mak semua. Mami ingat Mami siapa? Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Mak nak tahu tak, lepas ayah kan dia kahwin dengan isteri baru tu, dia dah kurang peduli dah dengan adik mak. Sampai kan adik pergi sekolah pun dia tak hantar adik. Lepas tu jam yang mak dengan ayah beli ni dah rosak. Adik minta lah ditukar bateri baru. Dia tak pedulikan mak. Dia marah-marah. Lepas tu asyik ikut cakap bini dia je. Dia macam dah tak peduli dah. Lepas tu dia duk beli barang untuk anak tiri dia tu je. Untuk adik semua tak. Kasut dah rosak. Semua dah rosak. I sedih mak, I tak tahu sampai bila I nak hidup macam ni. Kalau mak ada lagi, mesti seronok kan? I tak tahu nak maafkan dah. Aku dah agak dapat kat sini. Aku cakap kau tak balas. Aku cakap tak santai. Kau kenapa? Oh yeah, kau cakap aku. Phone aku pun habis. Kenapa
Hilang. Macam biasalah jumpa mak aku, mengadu kat mak aku, pasal bapak aku semua. Dah tak tahu dah nak buat apa. Kalau mak aku ada, mesti aku tak datang sekolah lambat macam gitu. Aku kalau kau tak ada ngadu kau bilang bapak aku. Bapak dia tu selalu jumpa. Wah, cantiknya jam ni. Kan best kalau abang dengan mam. Mimpi je lah kalau mami nak belikan untuk aku. Adik, Mami nak tu sini boleh? Duduklah. Kenapa ni? Mami nak cakap sikit. Kenapa Mami nak minta maaf sebelum ni Mami ada tanpa adik apa semua tu? Tak apalah mami, I tak ambil hati pun. Ada okey je. Lagipun ini lama kan, tak yang okey lah. Kita tengok jam yang dah rosak lah. Baik nak jam baru. Mami ada surprise. Dia tutup mata. Okey, boleh. Wah, mami. Cuba Mami dia buka. belikan adik jam. Mami, inilah jam yang adik nak sangat tu. Adik suka? Suka. Cantiknya. Terima kasih, mami.